Untuk orang dapat PhD ni, dia tak semestinya pandai. Pandai tu bukan wajib. Kalau pandai, bonus lah. Maksudnya dia budak first class, dia grade CGPA 4 flat, 3.8. Itu kalau dia ada, itu bonus. Tapi banyak, saya tulis dalam buku ni, banyak contoh yang walaupun dia first class tapi dia tak siap PhD. Kerana apa? Dalam PhD tu dia ada disiplin yang tertentu, yang tu yang ramai tersadung lah, dan menyebabkan dia tersilap memilih jalan. Dia nak mempertahankan juga pemahaman dia, walaupun tak kira yang saya cakap ni betul, supervisor yang salah. Walaupun kita ni ada idea kita sendiri, tapi kita jangan melawan arus yang sampai kita terkorban tu. Kalau kita boleh ada idea, kita boleh ada tanggapan, kita boleh ada ni, tapi tak apa, kita lalu dulu proses. Kemudian dapat PhD, kau nak tulis lah, kau nak ubah dunia pun ubahlah. PhD ni bukan untuk ubah dunia kan. Tak boleh ubah masyarakat pun. Dia hanya sumbangan kecil kita untuk menambahkan koleksi literature ataupun penulisan yang telah ada. Kemudian kalau ada benda yang nak ubah dunia tu, dengan jawatan tu, ubahlah, tulislah banyak-banyak.